Hari ini, saya nak mulakan pemasangan atap untuk rumah kayu saya. Selepas puas mencari bahan atap yang sesuai, iaitu sesuatu yang tidak terlalu panas pada waktu siang, bersesuaian dengan cuaca negara ini yang agak terik pada tengah hari, akhirnya saya memilih untuk menggunakan atap dari jenis selulus bitumin untuk rumah kayu saya ini. Tetapi atap jenis ini agak sukar untuk ditemui. Banyak kedai hardware setempat tidak memiliki stok atap seperti ini. Jadi saya terpaksa usahakan sesuatu untuk mendapatkannya. Bagi yang tertanya-tanya, apa itu atap selulus bitumin ini, anda akan mengetahuinya sebentar lagi. Sekarang ni, memandangkan tidak ada kedai hardware setempat yang menjual atap jenis ini, saya terpaksa cuba mencarinya secara online. Akhirnya, saya berjaya menemui dua pembekal daripada Shopee. Namun, stok yang ada amatlah terhad. Ditambah dengan kaedah penghantarannya yang hanya terbatas di Lembah Kelang. Sekiranya saya mahu ia dihantar keluar Lembah Kelang, kos penghantarannya adalah agak tinggi. Jadi, banyak pertimbangan yang perlu saya lakukan terlebih dahulu. Selepas membuat perkiraan ukuran bumbung rumah kayu saya, akhirnya saya mengambil keputusan untuk membeli sebanyak 30 keping atap ini. Hantarnya dahulu ke kediaman saya di Lembah Kelang, kemudian saya akan usahakan untuk menghantarnya sendiri ke tapak rumah kayu saya. Dengan cara ini, secara tak langsung saya dapat menjimatkan beberapa ratus ringgit untuk kos penghantaran, selain dapat memastikan yang ianya tiba di lokasi yang betul tanpa sebarang masalah. Hari ini adalah hari penghantaran atap saya ke lokasi rumah kayu. Nasib baiklah atap yang berukuran 2 meter panjang dan 1 meter lebar ini boleh dimuatkan ke dalam kereta lama saya ni. Berat atap ni adalah sekitar 6 kilo lebih sekeping. Ini bermakna saya terpaksa membawa muatan sekitar 200 kilo ke dalam kereta ini. Memang rasa dalam kereta agak sempit dan tak selesa, tapi ini sahaja cara yang saya boleh fikirkan. Alhamdulillah, sampai juga akhirnya ke tapak rumah. Sekarang ni, saya akan punggah masuk dulu atap ni ke dalam rumah kayu. Untuk permulaan, saya akan letak dulu kat bahagian bawah ni, sebelum nanti saya akan angkat satu persatu ke tingkat atas pula. Oh ya, untuk pengetahuan, atap jenis selulus bitumin ini terbuat dari bahan seperti getah dicampur dengan bahan seperti tar. Ia sepatutnya kurang panas dan sesuai untuk cuaca di Malaysia. Cuma jangan sampai terlipat kerana ia boleh merosakkan strukturnya. Bezanya ia dengan zinc adalah, sekiranya zinc terlipat atau kemik, kita boleh ketuk balik. Tetapi tidak untuk atap selulus bitumin ini. Hari ini, saya akan mula pasang atap kat tingkat atas ni dulu. Kalau ikutkan ukuran bumbung, saya perlu pasang 2 keping bagi setiap jalur, iaitu sekitar 4 meter panjang. Atap ini akan saya ikat menggunakan skru khas atap untuk kayu. Sebab lagi mudah untuk diselenggara dan tak merosakkan atap kalau perlu dibuka semula. Untuk permulaan, saya akan cuba pasang 4 keping atap ni dulu, atau separuh dari saiz bumbung tingkat atas ni, sebagai panduan untuk atap-atap seterusnya. Kalau yang ni dipasang dengan tepat dan lurus, maka luruslah atap-atap yang selebihnya. Kesukaran pertama yang saya hadapi adalah saiz lebar atap ini yang bercecah 1 meter, membuatkan agak sukar untuk menjangkau ke bahagian ujung untuk pemasangan skru. Tapi bagi saya, ianya masih lebih mudah berbanding menggunakan paku payung. Kalau guna paku, saya kena pegang paku tu sambil satu tangan lagi memegang tukul. Dan bila dah dipaku, tak bolehlah dah nak adjust atau buka semula, kerana pasti akan merosakkan atap ni. Okey, buat masa ni, saya dah naikkan dan ikat 2 keping atap. Sekarang saya nak naikkan 2 atap lagi sebelum sambung ke bahagian yang lain.
Sekarang saya nak sambung pemasangan atap untuk bahagian tingkat bawah ni pula. Bahagian ini sepatutnya lebih senang sebab tak perlu untuk memanjat tinggi. Sama seperti yang sebelumnya, saya akan naikkan beberapa keping atap juga di bahagian ini sebagai permulaan. Kali ini saya akan cuba naikkan seberapa banyak atap yang boleh sebelum lewat petang. Okeylah, untuk hari pertama ni, selesailah kiranya untuk sebahagian bumbung rumah kayu ni. Saya telah pun tambahkan beberapa rank di bahagian tertentu untuk mengukuhkan struktur bumbung dan sebagai sokongan tambahan untuk atap. Hari ini, saya nak sambung semula kerja-kerja pemasangan atap di bahagian rumah kayu seterusnya. Kadang-kadang bila tak perlu bawa banyak peralatan, bolehlah sekali-sekali datang bawa motor. Dengan motor ni, dapatlah jimat masa perjalanan dalam setengah jam. Cuma kalau balik naik motor ni, memang tak rileks lah. Sebab tak boleh nak menyandar. Lebih-lebih lagi bila selepas buat kerja-kerja yang lebih berat. Kali ni rasanya kerja taklah susah sangat sebab hanya perlu sambung pemasangan atap untuk bahagian tingkat bawah ni. Cuma bila buat kerja-kerja berkaitan pemasangan atap ni, benda yang kita tak tahan adalah cuaca panas. Lebih-lebih lagi bila waktu tengah hari. Tapi bila bergerak di bawah atap jenis ni, kita taklah rasa bahang sangat berbanding bila berada di bawah atap zinc. Rasanya siapa-siapa yang pernah membesar di rumah kampung yang beratap zinc boleh memahami macam mana rasanya bila tengah hari. Memang berbahang dalam rumah. Memang banyak beza bekerja dengan atap ni. Atap ni tak rasa membahang walau dipegang dengan tangan pada tengah hari terik ni. Kalau dibandingkan dengan atap zinc, selain berbahang, atap ni sangat mudah untuk diskru kerana ia agak lembut. Sekarang ni, kerja-kerja yang saya buat ni berjalan dengan lancar walaupun pada waktu tengah hari terik. Sebelum lewat petang ni, saya akan naikkan beberapa keping atap lagi sebelum berhenti. Alhamdulillah berkebetulan hujan hari ini. Lagi satu kelebihan atap jenis ni ialah kurangnya bunyi bising ketika hujan berbanding dengan rumah yang beratap zinc. Apapun, cukuplah kerja-kerja yang sempat saya buat untuk hari ini. Kita sambung pula di hari yang lain. Pagi ini, saya nak selesaikan pemasangan atap bagi bahagian hujung tepi rumah kayu saya. Bagi saya, ini adalah bahagian yang paling sukar. Sukar sebab tangga yang saya ada tak cukup panjang untuk mencapai tinggi bahagian hujung bumbung ni. Nak naik atas atap ni adalah kurang sesuai pula sebab bahannya agak lembut, tak sesuai untuk dipijak. Lagipun, rangka bumbung yang saya buat ni agak minimum, bukan untuk dipijak dari bahagian atas. Ini sebab kebiasaan saya akan memasang bumbung dari bahagian tepi dan bukannya naik ke permukaan bumbung. Tapi bila tengok pada rekaan bumbung ni, nampaknya saya tak ada pilihan lain melainkan terpaksa panjat naik ke atas bumbung untuk pasang atap. Tak apalah, kita buat pelan-pelan. Sebagai permulaan, saya letakkan dulu beberapa kayu sebagai sokongan tambahan semasa naik atas atap ni, agar tak rosak permukaannya. Kalau nak kata gayat tu, malah rasa gayat, sebab tak biasa pasang atap cara macam ni. Tingginya pun boleh tahan. Tapi tak apalah, kita buat pelan-pelan. Tak perlu tergesa-gesa, yang penting jadi.
Alhamdulillah akhirnya selesai juga pemasangan bumbung di bahagian ini. Ini adalah beberapa batang kayu tambahan yang saya letakkan di bahagian bawah dan atas atap agar lebih kukuh dan tidak rosak bila dipijak. Alhamdulillah, selesai sudah pemasangan penuh atap untuk bahagian bumbung rumah bawah ni. Baiklah, yang ni merupakan bahagian atap terakhir untuk rumah ni dan menandakan selesailah akhirnya kerja-kerja pemasangan atap untuk rumah kayu ni. Sebenarnya kalau ikutkan pada perancangan asal, bumbung ini sepatutnya dinaikkan lebih awal sebagai pelindung supaya lebih redup dan memudahkan kerja-kerja di bahagian bawah. Tapi bila bekerja menggunakan kayu-kayu dari rumah terpakai ini, banyak perkara tidak akan selancar seperti menggunakan kayu yang baru. Dalam banyak keadaan, saya tidak pasti sama ada saya memiliki cukup saiz kayu tertentu untuk bahagian tertentu. Dan kalau ada pun, adakah ianya cukup panjang, bengkok atau lurus, banyak paku atau tak, dan macam-macam keadaan lagi. Jadi, kenalah buat pelan-pelan. Alhamdulillah akhirnya sampailah juga ke peringkat ni. Ya, memang agak lama berbulan-bulan untuk sampai ke peringkat ni. InsyaAllah walaupun lambat, akan saya usahakan untuk sama-sama dikongsikan hasilnya di sini. Sekarang bila dah siap pasang atap ni, dapatlah rasa macam ruang yang luas kat bawah ni. Walaupun saiz rumah ni taklah besar sangat. Dengan kedudukan atap yang tinggi ni, lebih rasa berangin di bahagian bawah ni. Lepas ni, lebih selesalah sikit untuk buat kerja-kerja kat bawah ni. Di sini saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang telah menonton sehingga ke tahap ni. Semoga apa yang saya kongsikan ni sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada anda. Jangan lupa untuk like dan share kepada rakan-rakan lain. Semoga mereka juga mendapat manfaat dari video ini. Apapun jangan lupa jaga kesihatan. Kalau lapar jangan lupa makan. Kalau dahaga kita minum. Moga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.